Dalam ni hati saya lah. Saya kat paling saya ingat nak boleh sambung balik, nak suruh dia hidup. Kalau nak mati biar saya mati tak apa, sebab saya tua dah, mati pun tak kisah. Sebab dia tu umur 18. Masa depan dia panjang lagi. Seorang ayah keluar dari rumah untuk melakukan kerja pendawaian bersama anak sulungnya. Anak itu duduk di kerusi penumpang hadapan hanya beberapa sentimeter di sebelah ayahnya. Perjalanan mereka sepatutnya menjadi satu lagi hari biasa untuk mencari rezeki. Namun dalam tempoh beberapa saat, sebuah kereta dari arah bertentangan hilang kawalan. Sebatang tiang elektrik tumbang dan melayang ke arah van mereka. Tanpa sedar, anak yang keluar bekerja bersamanya pada petang itu telah meninggal dunia di tempat kejadian, betul-betul di sebelahnya. Tragedi ini berlaku pada petang 19 Mei 2026 di Jalan Losong Ferry, Kuala Terengganu. Mangsa ialah Wah Han Keong, seorang remaja berusia 18 tahun yang baru sahaja selesai menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Han Keong merupakan anak sulung daripada dua beradik dan mempunyai seorang adik perempuan. Selepas tamat persekolahan, dia tidak memilih untuk duduk sahaja di rumah sementara menunggu peluang menyambung pengajian. Sejak awal tahun, Han Keong membantu ayahnya Wah Titun yang berusia 49 tahun melakukan kerja-kerja pendawaian. Dia mengikuti ayahnya ke lokasi kerja dan membantu apa sahaja yang diperlukan supaya dapat meringankan beban keluarga. Bagi keluarganya, Han Keong dikenali sebagai seorang anak yang rajin, ikhlas membantu dan sentiasa menyapa ayahnya setiap pagi. Pada masa yang sama, Han Keong sedang menunggu keputusan permohonan untuk melanjutkan pengajian melalui unit pusat Universiti UPU. Dia sangat meminati bidang otomotif dan bercita-cita untuk mempelajari bidang yang berkaitan dengan kenderaan. Antara institusi yang menjadi pilihannya ialah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin di Dungun dan Politeknik Kota Baru. Keluarganya tahu tentang minat tersebut dan menantikan hari Han Keong akan menerima tawaran pengajian. Tiada siapa dalam keluarga itu menyangka bahawa keputusan yang mereka tunggu akan tiba hanya selepas Han Keong sudah tiada. Pada hari kejadian 19 Mei 2026, Han Keong sekali lagi keluar bekerja bersama ayahnya. Mereka menaiki sebuah van Nissan Venet dari arah Taman Manir menuju ke Bandar Kuala Terengganu untuk melakukan kerja pendawaian. Titun memandu van tersebut manakala Han Keong duduk di sebelah penumpang hadapan. Tiada perkara luar biasa berlaku sepanjang perjalanan mereka pada awalnya. Mereka hanya bergerak menuju ke lokasi kerja seperti biasa tanpa mengetahui bahawa mereka sedang menghampiri tempat yang akan mengubah kehidupan keluarga mereka selama-lamanya. Pada waktu yang sama, sebuah Volkswagen Golf GTI sedang bergerak dari arah Bandar Kuala Terengganu menuju ke Muzium Losong. Kenderaan itu dipandu oleh seorang lelaki berusia 43 tahun dan turut membawa beberapa orang penumpang. Berdasarkan siasatan awal polis, apabila Volkswagen tersebut tiba di Jalan Losong Ferry, kenderaan itu dipercayai hilang kawalan. Kereta tersebut kemudian terbabas dan melanggar sebatang tiang milik Jabatan Kerja Raya yang berada di kawasan pembahagi jalan. Selepas melanggar tiang itu, Volkswagen berkenaan memasuki laluan bertentangan, iaitu laluan yang sedang digunakan oleh van yang dipandu Titun. Sekitar pukul 3.36 petang, Volkswagen Golf GTI itu merempuh van Nissan Venet yang dinaiki Titun dan Han Keong. Pelanggaran tersebut bukan sekadar menyebabkan kedua-dua kenderaan mengalami kerosakan. Kesan hentaman telah menyebabkan tiang JKR yang dilanggar tumbang dan menembusi bahagian hadapan van. Han Keong yang duduk di tempat penumpang hadapan berada tepat pada laluan tiang tersebut. Tiang itu mengenai bahagian lehernya dan meninggal dunia serta-merta di lokasi kejadian. Saya pun nak bangun dah ni. Saya gitu pun bang. Oh, tak sedar lagi. Saya tak sedar pada dia dadak. Tu saya tengok dia pakai tisu collar dia. Saya tu pandai dia. Saya pergi buka kulit leher ni tergantung. Oh, dah tahu nak mana masa tu. Dah tahu nak tuju siapa. Segala-galanya berlaku terlalu pantas untuk Titun melakukan apa-apa.
Sebelum kemalangan, anaknya masih duduk hidup-hidup di sebelahnya. Beberapa saat selepas pelanggaran, keadaan di dalam van berubah sepenuhnya. Titun cuba memanggil nama anaknya dan menggerakkan tubuh Han Keong dengan harapan anaknya masih sedar, namun tiada sebarang tindak balas. Ketika itu dia menyedari kecederaan yang dialami anaknya jauh lebih serius daripada yang mampu diselamatkan. Kepala Han Keong telah terpisah daripada tubuhnya dan jatuh berhampiran kakinya. Titun sendiri mengalami kecederaan ringan akibat kemalangan tersebut. Namun kecederaan fizikal yang dialaminya tidak dapat dibandingkan dengan kesan emosi apabila dia terpaksa menyaksikan kematian anaknya sendiri. Dalam keadaan terkejut dan keliru, dia keluar dari van dan pergi ke bahagian anaknya duduk dan mengutip kepala anaknya untuk disambung kembali bahagian itu dengan harapan anaknya masih mampu diselamatkan. Orang ramai yang berada berhampiran lokasi mula menghampiri tempat kejadian. Antara individu yang tampil membantu ialah seorang saksi bernama Nur Harizan Hassan. Ketika melihat keadaan di lokasi, Nur Harizan menyedari bahawa Titun berada dalam keadaan sangat terkejut. Nur Harizan cuba menenangkan ayah mangsa dan kemudian memberanikan diri untuk menutup anggota badan Han Keong bagi menjaga maruah mangsa. Kepalanya diletakkan di atas riba mangsa. Walaupun situasi itu sukar untuk dilihat, dia tetap membantu sementara menunggu pasukan kecemasan dan pihak berkuasa tiba. Tindakan tersebut menjadi salah satu sisi kemanusiaan yang paling mendapat perhatian dalam tragedi ini. Selain Han Keong yang meninggal dunia dan Titun yang mengalami kecederaan ringan, seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun yang berada di dalam Volkswagen turut mengalami kecederaan ringan pada bahagian kaki. 4 lagi penumpang dalam kenderaan tersebut termasuk seorang bayi perempuan berusia setahun dilaporkan tidak mengalami kecederaan. Polis menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira pukul 4.12 petang. Kawasan kemalangan kemudiannya dikawal bagi membolehkan siasatan dilakukan dan mangsa dikeluarkan daripada van. Jasad Han Keong dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk tindakan lanjut. Selepas kejadian, Titun pulang sebagai seorang ayah yang kehilangan anak sulungnya, namun fikirannya masih berada di dalam van pada petang tersebut. Selama 2 malam selepas kemalangan, dia dilaporkan tidak dapat tidur kerana detik terakhir bersama Han Keong terus terbayang dalam fikirannya. Dia masih mengingati bagaimana tiang itu melayang ke arah van, bagaimana kecederaan anaknya berlaku dan bagaimana darah mengalir selepas hentaman. Setiap kali cuba memejamkan mata, kejadian itu kembali bermain dalam ingatannya. Trauma tersebut menjadi lebih berat kerana Titun bukan hanya dimaklumkan tentang kematian anaknya, dia menyaksikannya sendiri dari jarak yang sangat dekat. Kehilangan Han Keong memberi kesan besar kepada seluruh keluarga. Dia bukan sahaja anak sulung tetapi juga seorang anak yang sering membantu ayahnya mencari rezeki. Sebelum kejadian, Han Keong sentiasa menyapa ayahnya pada waktu pagi. Perkara yang kelihatan kecil itu menjadi antara kenangan yang paling dirindui selepas pemergiannya. Rumah keluarga yang biasanya mempunyai suara dan kehadiran Han Keong menjadi sunyi. Ahli keluarga dan kenalan kemudian berkumpul di rumah upacara pengebumian di Jalan Said Zain, Kuala Terengganu untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam tempoh itu, keluarga masih cuba menerima apa yang berlaku. Mereka bukan sahaja perlu menguruskan pengebumian Han Keong tetapi juga berdepan persoalan mengenai bagaimana kemalangan tersebut boleh berlaku dan siapa yang perlu bertanggungjawab. Keluarga menyatakan hasrat untuk mendapatkan nasihat daripada peguam dan mempertimbangkan tindakan undang-undang. Mereka juga memaklumkan bahawa terdapat rakaman video yang dipercayai boleh membantu siasatan. Rakaman tersebut dianggap penting untuk menunjukkan keadaan sebelum dan ketika kemalangan berlaku. Walau bagaimanapun, setakat perkembangan yang dilaporkan, belum ada pengesahan bahawa keluarga telah memfailkan tindakan sivil. Pada 21 Mei 2026, 2 hari selepas kemalangan, jasad Han Keong dibawa dari Maner, Kuala Terengganu ke Kelantan bagi menjalani upacara terakhir. Perjalanan sejauh kira-kira 140 km itu berakhir di Kuil Buddha Ariyakiri di Kampung Aril, Pauh 5, Bacok. Di sana, upacara pembakaran mayat dijalankan dengan kehadiran keluarga dan kenalan. Bagi keluarga Han Keong, perjalanan tersebut menjadi kali terakhir mereka mengiringinya. Selepas pengebumian
kebumian selesai, satu lagi perkembangan berlaku yang membuatkan kehilangan itu menjadi semakin sukar untuk diterima. Apabila keluarga menyemak keputusan permohonan pengajian Han Keong, mereka mendapati bahawa dia telah berjaya ditawarkan tempat di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Tawaran itu adalah untuk mengikuti pengajian dalam bidang kejuruteraan mekanikal otomotif, bidang yang benar-benar diminatinya. Keputusan tersebut sepatutnya menjadi berita gembira untuk Han Keong dan keluarganya. Malangnya, Han Keong sudah meninggal dunia. Siasatan polis akhirnya membawa kepada pertuduhan terhadap pemandu Volkswagen Golf GTI tersebut. Pada 3 Jun 2026, kira-kira 2 minggu selepas kejadian, seorang lelaki bernama Asrizal Hisham Khalid berusia 43 tahun didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu. Dia merupakan seorang peniaga dan didakwa atas kesalahan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian Wah Han Keong. Pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Sharifah Amirda Shasha Amir Sharifuddin. Asrizal Hisham mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan tersebut. Disebabkan pengakuan itu, kes berkenaan perlu melalui proses mahkamah sebelum keputusan dapat dibuat. Mahkamah membenarkan dia diikat jamin sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandunya turut digantung sehingga kes selesai dibicarakan. Kes tersebut ditetapkan untuk sebutan semula pada 3 Ogos 2026. Pertuduhan terhadapnya dibuat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jika seseorang disabitkan bersalah di bawah seksyen tersebut, dia boleh dikenakan hukuman penjara antara 5 hingga 10 tahun, denda antara RM20,000 hingga RM50,000 serta hilang kelayakan untuk memegang atau mendapatkan lesen memandu bagi tempoh sekurang-kurangnya 5 tahun. Bagi keluarga Han Keong, pertuduhan di mahkamah merupakan satu perkembangan penting dalam usaha mereka mendapatkan keadilan. Namun, apa juga keputusan mahkamah selepas ini tidak akan mengembalikan anak mereka. Mereka perlu menghadapi rumah yang lebih sunyi, meja makan dengan satu tempat yang kosong dan rutin harian yang tidak lagi sama. Titun pula perlu melalui jalan raya dengan ingatan bahawa satu perjalanan biasa bersama anaknya pernah bertukar menjadi detik paling ngeri dalam hidupnya. Sekian.